Kata, I pun nak renovate rumah. Astagfirullahaladzim. You nak apa? I nak renovate rumah juga. Yo, cousin you punya rumah kat mana you? Ni kita dah sampai dah. Oh ini Ha. cantik lah you blok dia. Cantik kan? I rasa kan you, Ha. renovation dia lagi cantik. Taklah. Dia kata dia renovate sikit-sikit je. Oh dia renovate sikit-sikit je? Tapi kan you, I jealous lah. Semua orang dah renovate rumah. Perabot, orang dah tukar. Tapi I pun nak renovate rumah jugalah you. Ayo. You nak apa? I nak renovate rumah juga. You, janganlah terburu-buru you. Buat bersabar you. Kuatkan iman sikit. You, kita biarkan orang renovate rumah diorang dulu. Kita tengok beberapa rumah yang dah renovate. Dan lepas tu kita boleh copy diorang. Atau mungkin kita boleh tengok kontraktor mana yang sesuai. Kita boleh minta diorang recommend kita. Barulah kita buat renovation. Buat sekarang kita sabar dulu. You jangan terburu-buru. Tapi janji Okey. InsyaAllah. Buat terkejut. Tiba-tiba Thank you, sayang you. orang renovate rumah, dia nak renovate rumah. Mestilah I nak renovate juga. Orang tukar perabot, dia pun nak tukar perabot. Alah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Ui. Wallpaper. Ni store dia tau. Oh, nice. Mana cousin you? My cousin, Syai. Orang malu, orang sembunyi. Kita help ourselves. Okay, sekarang you tengoklah. Inilah rumah dia. Ini Cantiknya rumah dia. rumah 5 bilik tau. Tapi dia punya building kirakan ada 4 bedroom. Ada 4 bilik. Jadi dia punya holder macam ni lah. Style Alah, dengan aircon. Best You tengok aircon dia macam cantik you. Ui, aircon Prism lah. Oh, ini aircon yang dia beli. Yang dapat free TV. Dia beli aircon dapat free TV? Prism kan ada promotion. Oh, I see. Beli aircon tapi berapa sistem lah. Dan dapat. Tapi ni 70 ke 72 inci tau ni Ni 75 lah, 75 inch. 75 Oh, besar sih. Cantik lah you, kerusi dia berkenan lah you. Tengok kerusi dia, Allah cantiknya. Katanya dia order perabot ni semua, kerusi ni 1, 2, 3 meja dengan dia punya ottoman ottoman dia. Cantik lah. Ni tengok. Semua ni, perabot ni katanya dia beli hanya $3,000 lebih. Semua? Dengan meja dia sekali? Semua $3,000 lebih. Tapi ini barang produk Malaysia. Diorang order dari melalui apa tu? Ni lah. Tengok. Ni Ustazah Asma Harun. Dia ada buat perkhidmatan daripada Malaysia, perabot-perabot Malaysia, hantar kedatangan Singapura. Jadi ni lah. So, all this. Cantik. Dia ada ottoman 1, dia ada kerusi sofa ni 2, habis yang panjang ni apa dia panggil ni? Yang ni ada 2 set. Itu meja ni. Semua dalam $3,000 lebih termasuk delivery. Masa delivery murah sih. Termasuk delivery. Itu murah you. Jadi kita consider lah dulu. Kita tengok je dulu. You jangan semua you nak. Kita tengok sesuai macam tak. custom made lah you kerusi dia. Ni memang customize. Oh ni memang customize Duduk. Dia customize. Sedap lah. Dia customize sebab dia kasih keras. Dia kasih keras sikit. Tak termasuk sangat sedap. Just nice. Tapi kalau macam you duduk selalu, duduk termasuk lah. Dia tengok orang. Dia tengok kilo Tengok kilo. Okay, betul. faham. Dia kuat kilo lah kerusi ni semua. Tapi seronok lah TV dia. Dah macam wayang sih. Cantik lah kerusi dia, berkenan sih. Kita tengok dapur dia. Tengok. Sebelumnya dapur tengok macam mana. Sekarang tengok dapur dia. Wow. Style kan? Tengok. Dia main gelap lah.
Dia punya flooring semua dia main gelap. Flooring dia ni katanya dia memang pilihan dia nak warna gelap. Tapi pun kira boleh tahan tau harga. Tak salah satu rumah ni flooring ni dipasang parket ni harga dah 4,000 je gitu. 4,000 lebih. 4,000 lebih. Boleh tahan murah. Sih. Tapi dia overlay lah. Oh yo, Kazim suka gelap-gelap you Alah, dia punya taste memang dia suka gelap-gelap. Ada water filter you. Yo, I nak macam gini. Jakun lah budak I ni. nak macam gini. Kita Kita beli satu macam gini lah. Beli. Orang bodoh je belilah. Water filter ni orang sewa lagi muai. Dia boleh sewa? Sewa lah. Bila sewa, dia punya maintenance you tak payah nak risaukan. Tukar filter you tak payah risaukan. Ini my cousin sewa 1 bulan $39.90 je. Murah sih. Semuanya murah bagi kau, aku yang bayar. Nak juga lah you. Nanti You promise janji lepas kita bikin rumah I rasa I dah ada beberapa idea dari rumah ni. I dah tahu nak buat apa kat rumah kita. Relax lah you. Baru je satu rumah I tunjuk you. Kan I dah bilang you, I nak tunjuk you berapa rumah yang dah renovate. Takkanlah you nak duplicate satu rumah ni sama buat macam rumah you. Dah sama, dah tak ada idea dah tu. Pelan-pelan, sikit-sikit. Kita kalau nak copy pun. Tapi dah ada tak dia punya kontraktornya number dengan dia punya address semua? Dah ada. Nama kontraktor, nombor telefon kontraktor, alamat semua ada kat atas ni. You nampak? You pergi jot down, you simpan. Nanti kita boleh call. You pergi habiskan minum you. My cousin pun dah nak habis solat. Okey lah. Cepat. Sedap betul hati dia. Ada rasa mint.